kami mengadap memohon berkat Yang Maha Esa. Hello and Assalamualaikum everyone. Bersama saya, Nur Hidayah, yang akan melaporkan majlis yang berlangsung pada hari ini, iaitu Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat SK96. Untuk pengetahuan semua, ibu bapa dan penjaga murid SKSP juga dijemput hadir. Pada jam 7.45 sehingga 10 pagi, murid akan berada di kelas bersama dengan guru fardu ain. Seterusnya, acara dewan dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Tuan Guru Besar. Untuk pengetahuan semua, acara yang akan berlangsung di dewan ialah busana cantik dan juga persembahan dari murid-murid. Setelah itu, jamuan makan juga akan diadakan pada jam 12 tengah hari. Antara menu-menu yang disediakan ialah nasi putih, gulai kawah daging, acar timun, buah tembikai dan juga biskut raya kegemaran murid-murid. Assalamualaikum Cikgu Suhaibah. Terima kasih sudah meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh sembilan channel. Bagaimana perasaan Cikgu dengan majlis hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Cikgu rasa sangat gembira sebab pertama kali seperti kita dapat menganjurkan majlis Hari Raya bersama dengan murid SKP dan warga-warga kampung Sungai Pinang. Majlis ini kiranya besar-besaranlah berbanding daripada tahun lepas. Apakah biskut raya kegemaran Cikgu? Sebenarnya banyak biskut raya yang Cikgu suka dan Cikgu bari, tapi antara yang paling Cikgu gemar adalah biskut Arab, tak nenas dan Melanda. Terima kasih Cikgu Suhaibah atas jawapan saya sebentar tadi. Assalamualaikum Pak Tini. Waalaikumsalam. Saya Nur dari Sembilan Channel. Terima kasih sudah ditemu ramah oleh channel kami. Sama-sama. Adakah awak rasa gembira dengan raya pada tahun ini? Ya, saya sangat gembira. Berapa banyak raya yang awak dapat? Saya dapat 400 lebih. Wow, banyaknya duit raya awak. Kita kenal bersama-sama ya. Terima kasih. Sama-sama. Sahut-sahutan, manis wajah senyum pun terukir, budak-budak ke hulu hilir, ziarahi jiran sanak saudara, lupakan luka sengketa, luhur jiwa raga jujur bicara di hari raya. Anak rantau pulang keriangan, lembu kerbau menjadi korban, ayah pun dah turut bergembira, meriahnya hari bahagia, berpakaian baru aneka gaya, bertudung manis si darah, tertawanglah hati muda teruna mula bertanya, Pak Lam, yang itu nak siapa? mana jauh kita dekat-dekatkan, bertandang mesra bersimpulan.
bersendat pemantauan, ululah keinsafan, salinlah bermaafan. Minal aidin wal faizin, menyuci zahir dan batin, bahagia rasa sama rasa, meriahnya di hari raya. Indah minal aidin wal faizin, menyuci zahir dan batin, bahagia rasa sama rasa, meriahnya di hari raya. Mana jauh kita dekat-dekatkan, bertandang mesra bersembang tawa, terkenang kisah yang lama. Mana dekat kita irat-iratkan, terlanjur kata terlampau cara, bermohon ampun dipinta. Bersyukur pada Tuhan, bersendat pemantauan, ululah keinsafan, salinglah bermaafan. Minal aidin wal faizin, menyuci zahir dan batin, bahagia rasa sama rasa, meriahnya di hari raya. Indah minal aidin wal faizin, menyuci zahir. Setelah selesainya jamuan makan tadi, maka tamatlah majlis sambutan Hari Raya kita pada hari ini. Anak perantau pulang ke desa, lama sudah tidak bersua. Raya disambut dengan gembira, jangan lupa pada yang tiada. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami kru TV PSS Sepi Nasional. Jangan lupa subscribe